Assalamualaikum. What's up mari. Kita bawa penyokong di 9 nak tengok game Malaysia ni lah. First time First time. Biasa tengok mana? Biasa tengok kat TV yo. Biasa tengok kat TV, tengok kat TV. Hari ni kita bawa dia pergi KL. Ini malam depan-depan aku tengok. Memang aku out Okey geng, hari ni game orang kata apa? Misi kita nak pergi semi final kan. Wajib menang. Ya betul. Kalau nak selamat, wajib menang game malam ni. Lawan dengan siapa? Filipina, pengangkut sayur. Pengangkut sayur. Itu cerita kan? Aku dah lupa dah. Cerita dulu. Okey. Aku ingat lapat pengangkut sayur Sayur. Okey. Dia takut nanti Thailand kalau ikutkan dia memang dah layak ni kan. Kena last game ni dia lawan dengan Myanmar. Myanmar pun sebenarnya ada potensi untuk layak pergi semi final juga. Kalau kata Myanmar menang dengan Thailand, Jangan buat kelakar itu lah. tu, jangan yang pelik-pelik lah kan. Kalau nak ikutkan, nak jalan selamat, menang. Tu ya. Itu jalan penyelesaian dia, menang je kan. Okey, sekarang ni kita tengah tunggu lagi seorang. Dia kaki sidai kan. Memang kaki sidai. Guru, hentikan guru. Okey. Kalau nak ikutkan, kita orang lewat lah ni. Kena hari Minggu macam ni, hari Sabtu kan. Kau tahulah hari Minggu je mana. Dia jalan jam. Yang nak menghadap Dan yang kena drive Dan masuk kereta dah tidur dah. Dia tak sampai lagi Okey lah. Kita tunggu member lagi seorang dulu. Sekejap lagi kita henjut pergi jemput YB Nilai pula. YB Nilai. YB merah. Liverpool. YB merah. Tu hijab Liverpool lagi geng. Okey, kita tunggu jap member lagi seorang. Jumpa nanti dekat stadium geng. Kaki sidai dah sampai. Nasib baik dia belanja tol. Okey. Ni. Abang kawasan nilai. Member tolong hantarkan masuk kereta. Buka pintu. Abang kawasan nak masuk. Don mana nilai? Don nilai. Abang kawasan duduk depan. Don nilai. Betul mana? Kawasan. Kursi tu usap-usap sikit. Mampu kan? Dah jom. Lebih kurang setengah jam lagi nak sampai stadium jap, barang siapa tertinggal atas tu. Sampai dah guys, stadium KL Ceras. Meriah hari ni. Meriah hari ni ya. Hari ni Full house. Kita menapak sikit, kita parking jauh dekat sana. Sikit je. Sikit lah, tak sejauh kalau kau makin jauh dekat kerja ni. Kalau kau pergi air, laut lagi jauh menapak kan? Lagi jauh nampak. Ya boleh lagi ni, kita jalan. Dalam masa lagi jauh nampak. Sekarang kita nak pergi mana ni? Cek makan lu. Minyak. Aku tiba-tiba checking tu, tak tahu kenapa. Lapor. Nasi kandar stadium. Nasi kandar stadium Ya. Nasi kandar stadium. Bas sampai ya? Bas player? Oh bukan. Ya kan, kita pusing-pusing kejap. Cari makan dulu lah. Rasa macam lapar bang. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Lepak ngeteh dulu je. Lepak tak. Budak ni 9 lagi ni. Lagi seorang lagi. Nak lepak sebelah sana tak. Lepak dekat di kandar, nasi kandar tu. Ramai. Ada meja. Meja ada, kursi tak ada. Ada kursi budak-budak ada. Lagi lampir dah duduk dalam tu. Tapi tadi ada member nak try duduk Kita nasihatkan jangan duduk. Kan sangkut kan. Ramai kan. Masing-masing orang duk mengeteh lagi lah. Nak masuk stadium lagi, awal lagi. Lepas maghrib. Kita lepaskan solat dulu. Ya betul. Pukul Bau. ramai dah masuk. Bau 7:18. Dah booking dah? Dah. Okey. Berapa kursi? Nasib baik kawan booking dulu Ni geng-geng ni 9 ni. Bagi sikit ni. Malam ni macam mana ni? Okey ni.
Harapan untuk malam ni. Aha, okey, mana? Malaysia menang Aha. 2-0. Berapa? Apa? 2-0. 2-0 kan? Kalau Myanmar menang pun kita dah layak. Apa benda ni weh? Ni abang ni. 3-1. Dia hantar. Berapa? 3-1. 3-1. Mana ni? Dari mana? Itu daripada Shah Alam. Shah Alam. Oh, satu geng ah. Okey. Malam ni macam mana? Menang tak? 2-1. 2-1. Okey. Awak? Predik kita dapat Malaysia 2-0. 2-0. Okey. Bagi besar sikit. Saya bagi sikit. Okey, sikit berapa? Wah. Hi guys, prediction saya hari ini Malaysia 2, Philippines 1. Bagi besar sikit. Malaysia 5-0. Oh. Okey. Macam ni lah, 5-0. Malaysia 4, Okey. Philippines 1. Oh. Weh. Sekali. Kita sekarang dah masuk dalam stadium KL Cheras. Ini dah suasana dalam stadium. Ramai dalam. Dah ramai lah guys. Menyempat lagi mengepes lah. Baik adik. Ambil penalti tu. Salam apa? Game start Jad. Kalau tengok line up tadi Jad, Wan Kuzen main first year hari ni. Jad, aku tak tanya kau lagi. Berapa Jad malam ni? Berapa? 3-0. 3-0. Ijat sama macam aku lah 3-0. Kau berapa tadi? 5. Abang, berapa bang? Saya 2-1. Malaysia menang. Malaysia menang 2-1 2-1. Okey. InsyaAllah 3-0 malam ni. Filipin datang kan? Okey, baik. Jaga. Yang kat tau. Nampak? Macam kiper dia bagi ya. Tidak tegak. Wan Kuzen punya crossing tadi baik kan.
sesedap rasa orang kata. Ngam-ngam soi. Ngam-ngam soi. Kalau bola hantar ngam-ngam macam tu, oh, senang nak skor. Senang buat kerja. Design dia crossing. Tapi tak nampak mana pun. Orang cakap dia punya bola mata cantik lah. Kepala. Oh. Tek kan. Oi, baik. Baik, tak payah ha. Oh. Oi, cantik. Bahayalah crossing. Wan Kuzen. Come on, sebiji lagi. Oh. Lipat. Lipat. Oh, Azri Gani baru nampak dia buat kerja. Banyak santai Azri. Tutup. Jangan bagi ruang. Ui. Come on, tambah sebiji. Wan Kuzen. Sumares! Sayang Sumares! Jangan hilang. Dribble like Messi. Berani yang bawa ulang. Tapi dia macam tu lah. Tidak. Dapat bola tu. Masih pegang balik. Dua, tiga player defend. Kalau masuk lawa tadi kan. Itu abang. Sayang tu. Sikit ni. Lambat sikit. Aduh. Baru masa kedua dah start ni. Boleh tambah lagi tak gol ni? 2 biji lagi eh. Okey, 2 biji lagi ngam 3-0 aku punya prediction. Baik. Masuk, try. Offside lah. Pavitron. Tak lepas lagi. Minit 62. Buat masa ni bang, saya tengok Azri Gani memang santai gila bang. Memang Tapi kita punya attacking pun try pun tak banyak lah. try. Bola tak sampai. Bukan je try tak banyak. Tak ada try langsung kat sini. Dia orang kena berkelah. Sebab ni bola banyak sangkut kat tengah. Banyak bola main kat tengah tak sampai. Aduh bagi Kena tukar. bagi tajam lagi, bagi game ni sikit. Apa hal? Aduh. Masuk langsung Vijay. Aduh, tak nak tinggal bola dekat kepala Sumares. Sumares!
Oi. Bola masih hidup. Baik. Ini Pavitran. Okey. Mana bola? Bye. Eko harimau sejati, harimau Malaya, kami selalu ada, walau di mana berada. Harimau Malaya, walau di mana berada, kami di sini. Ekor harimau sejati. 10 minit yang terakhir. Mana aku punya lagi 2 gol ni? Baru sebiji ni. Tak kena lagi prediction ni. Kota habis. Aku tak dah habis. Simpan untuk game Vietnam ni. Jangan nak Kota untuk Confirm lah. Sampai kena lah. Kota gol lagi ni habis. Hari ini kita mesti menang. Ayo Malaysiaku. Hari ini kita mesti menang. Serius lah. Kalau tak ada gol, depan gol tak gol. Allah. Nampak macam dah steady tadi kan. Sekali. Oi, ada seorang player Filipin tadi. Bak kata Fakri Sarani apa? Kalau tak nak gol, buat macam mana pun tak nak gol. Nasib tak baik. Fazrul Amir kena keluar balik. Injet. Oi, baik. Habis ref. Habis. 1-0. Jom kita ke semi. Kita ke semi final. Kita ke Jad, semi final. Aku baru nak jumpa dengan Indonesia. Sekali Indonesia pula tak layak. So, kita jumpa yang lebih solid lagi weh kat semi final. Vietnam. Tak apa. Thank you Singapore menyelamatkan hari kita. Tapi kalau jumpa Indonesia lagi seru. Lagi seru. Lagi seru. Lagi best. Tapi kalau kita kan tapi tak apalah. Anjay. Weh, jumpa Vietnam. Anjay. Jumpa Vietnam, harapan lagi final tu 50-50. Ya. Aku sebelum game Hyundai Cup ni aku expect sampai semi final eh. So sekarang ni dah achieve sampai semi final. Target aku tu dah sampai dah. Sampai situ lah. Cukup lah. Tapi kalau kata layak pergi final, mana tahu alhamdulillah kena pula champion. Tapi kalau daripada segi gameplay kena improve lagi lah nak jumpa Vietnam final. Memang tim dia solid. Okay. Tak. Tim dia solid lah. Kemarin tengok gentle-gentle relax ke. Kemarin kelebihan dia bab timbang. Timbang kan? Ada gang. Yalah. Buat masa ni yang aku nampak tadi defend kita solid lah. Kau bayangkan Azri Ghani tu dia buat apa tadi? Dia main congkak, Azri Ghani main congkak. Baik. Dia pergi buat senaman. Apa Yoga. Nak pergi gym takut tak sempat kan? Dia buat yoga kan? Buat yoga. Tak apa. Sebab dia sampai untuk lawan Vietnam. Lawan Vietnam dia kena bekerja dengan kuat. Alright. Jom kita pergi sana. Ambil gambar dulu. Ambil gambar. Aku rasa vlog kita untuk pada kali ni untuk game last game dekat grouping cukup sampai di sini saja. Kita jumpa game semi final nanti bos. InsyaAllah. Bye-bye.
Ho Chi Minh. Jumpa di Vietnam. Man of the match. G Pavitran. Paulo Jose, can I have your jersey? InsyaAllah dapat lagi. Kita panggil Paulo Jose. Mana Paulo Jose? Tak boleh, jersey tak dapat dek. Bersantai. Aziz Gadai. Keluar. Bosan. Malaysia number 2. Semi final jumpa dengan Vietnam. 3-10. Jom kita pulang. Esok nak ke Chelsea.